istinad qalbi, sandaran qalbi hanya kepada Allah dalam bentuk permohonan doa. Cantiklah doa kan, zahir, tapi kalau tak betul jaga kan, bila dapat kan dia nampak dia. Ini kita kalau tak berdoa mana dapat. Padahal dia tak tahu benda tu dah siap azali dah siap. Kita tak berdoa pun Tuhan dah taksiskan benda tu akan berlaku. Itulah panggil seni dan cantiknya adab kedetilan gulungan arifina billah. Ya, itulah bahawa engkau kata bahawasanya kudrat Allah Ta'ala itu dalam segala sesuatu, tiada tabiat dan perbuatan bagi segala sesuatu dengan tiada membelakangkan dan elat tiap-tiap sesuatu itu perbuatannya. Mana sebab tadi tiada elat pada perbuatannya. Ya, perbuatan Ta'ala dia tidak mengikut elah. Mana sebab buat gini. Sebab tu kadang-kadang kita buat berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Kadang-kadang kita rasa usaha kita tu lebih kurang tapi berjaya. Kita terpanjang, nak buat lebih kurang tapi dapat. Itu nak tunjuk dia punya kuasa. Okay? Kita buat lebih kurang dia bagi. Kadang kita buat macam nak mati betul, tak berjaya. Ya, itu sebab istinad sandaran tu. Kita suruh buat aja, serah. Apa saja kita buat dah usaha, dah ikhtiar, kemudian serah. Taslim tu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas Tuhan kamu sahaja kamu berserah bergantung, tu maksud. Dan tiada dalam 7 petala langit dan tiada dalam 7 petala bumi yang memerintah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu yudabbiru samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit bumi. Maka sila pandang dan rasakan pentadbiran Allah Taala dalam setiap yang kita pandang langit dan bumi.